Apa kata instead of kita study algorithm, kita study manusia. Sebelum saya buat konten apa semua ni, saya tengok satu dokumentari dekat Netflix. Dia start dengan satu cerita mamat ni, engineer dekat Silicon Valley. Dia antara orang yang pertama ditugaskan untuk buat app lah, segala Instagram, segala Facebook, apa semua lah. Dan tugas diorang ni ada satu je, untuk bagi user ni kekal leka di dalamnya, buat selama-lamanya. Tugas mereka yang tu je. Antara ilmu yang mereka pakai, yang nak bagi gari kita, nak bagi susah keluar daripada social media ni, adalah ilmu neurologi. Kalau orang luar start cakap ni, cara kita faham otak lah. So diorang terjumpa macam mana cara nak bagi orang pay attention ni, dengan what if instead of kita nak kena sentiasa mengaji ataupun belajar pasal algoritma yang sentiasa akan berubah dan dia berbeza daripada Facebook, daripada TikTok, apa kata instead of kita study algoritma, kita study manusia. Kalau kita faham manusia, di mana tempat social media kita buat pun, tak kisah you buat untuk iklan ke, untuk tulis newsletter ke, untuk buat podcast ke, untuk bagi sharing talk ke, you boleh pakai ilmu tu. Maksudnya cara untuk nak bagi orang pay attention, semua akan kena, semua akan lekat. So mazhab kita pun sama juga, kita guna konsep yang sama.